Malaysia SPRM mengesahkan sudah menjalankan siasatan berhubung dakwaan rasuah membabitkan Airbus dan dua eksekutif. Okey, di sini saya akan menceritakan tentang pengenalan dan latar belakang skandal rasuah Airbus. Skandal rasuah Airbus ni ialah skandal yang terbesar, salah satu skandal yang terbesar dalam industri penerbangan. Airbus ialah sebuah syarikat aero angkasa multinasional yang berpusat di Eropah. Ia merupakan salah satu pengeluar pesawat terbesar di dunia dan pesaing utama Boeing dalam industri penerbangan. Airbus memainkan peranan penting dalam merevolusikan industri penerbangan komersial dengan teknologi canggih dan reka bentuk pesawat yang inovatif. Ia juga mempunyai kemudahan perbuatan di pelbagai negara seperti China. Walau bagaimanapun, syarikat Airbus ini telah disabitkan dengan kesalahan rasuah yang telah terbongkar pada tahun 2020. Okey, pada awal tahun 2020 pula, Airbus bersetuju untuk membayar denda lebih daripada 3.6 bilion kepada pihak berkuasa di Perancis, United Kingdom dan Amerika Syarikat sebagai daripada penyelesaian berhubung dengan dakwaan rasuah dan rasuah dalam urusan perniagaannya. Skandal rasuah Airbus ni pula merujuk kepada siri penyiasatan antarabangsa yang mendedahkan amalan rasuah dan penipuan dalam urus niaga syarikat pesawat gegasi Eropah Airbus SE antara tahun 2008 hinggalah 2015. Skandal ini melibatkan pembayaran sogokan kepada pegawai kerajaan, perantara dan agensi lebih 16 negara untuk mendapatkan kontrak pesawat dan kelebihan dalam perolehan kerajaan. Okey, selepas itu pula kes ini mencatat sejarah apabila Airbus bersetuju untuk membayar denda hampir 3.6 bilion pada Januari 2020 kepada ketiga negara bagi menyelesaikan kes ini di luar mahkamah, yang menjadi antara penyelesaian penalti anti rasuah terbesar dalam sejarah korporat dunia. Pada 2008 hingga 2015, Airbus melalui unit khas yang dikenali sebagai Business Partners didapati menyalurkan sogokan kepada pegawai kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan dengan lebih 20 negara. Negara yang terlibat termasuklah Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Taiwan dan China. Pada tahun 2016, Airbus secara sukarela melaporkan beberapa ketidakpatuhan dalam prosedur kewangannya kepada pihak berkuasa Serious Fraud Office SFO di United Kingdom. Langkah ini menjadi satu titik mula kepada siasatan antarabangsa terhadap kegiatan rasuah di syarikat ini. Selepas itu, dari tahun 2017 hingga 2019, audit mendalam telah berjaya membongkar bukti Airbus guna rasuah secara terancang dan sorok bayaran guna syarikat luar pesisir. Akhirnya, pada 31 Januari 2020, Airbus mengaku bersalah dan bersetuju untuk bayar denda lebih 17 bilion kepada United Kingdom, Perancis dan Amerika Syarikat. Sekarang saya akan membincangkan kesalahan yang dilakukan oleh syarikat Airbus. Mereka didakwa menggunakan 300 juta dolar Amerika, iaitu kira-kira 1.2 bilion ringgit Malaysia untuk merasuah pegawai kerajaan demi memenangi kontrak pembelian pesawat. Hasil daripada kegiatan itu, syarikat Airbus berjaya memperoleh keuntungan sehingga melebihi 1 bilion dolar Amerika bersamaan 4.1 bilion ringgit Malaysia dan didapati menggunakan orang tengah untuk memberi rasuah. Kes ini disifatkan sebagai kes rasuah korporat terbesar setakat ini. Selain itu, mereka membayar sejumlah besar wang kepada beberapa negara, iaitu 9.5 bilion ringgit Malaysia kepada Perancis, 4.5 bilion ringgit Malaysia kepada United Kingdom dan 2.4 bilion ringgit Malaysia kepada Amerika Syarikat. Dalam kes yang melibatkan Malaysia, Airbus didakwa membayar sebanyak 204 juta ringgit Malaysia kepada pasukan sukan milik eksekutif AirAsiaX. Namun perkara itu telah dinafikan. Kes ini menjadi perhatian kerana melibatkan nama besar dan jumlah yang sangat tinggi. Mahkamah di Perancis, Amerika Syarikat dan United Kingdom telah mensabitkan kesalahan ke atas Airbus dan mengenakan denda sebanyak 4 bilion dolar Amerika bersamaan 16.4 bilion ringgit Malaysia. Susulan itu, pihak SPRM di Malaysia telah menghubungi pihak berkuasa United Kingdom dan memulakan siasatan untuk mengenal pasti penglibatan tempatan.
Kes ini membuktikan bahawa rasuah bukan sahaja berlaku pada peringkat individu, bahkan melibatkan syarikat antarabangsa. Ia juga memberi kesan besar terhadap kepercayaan awam serta nama baik negara. Dua punca skandal rasuah kes Airbus. Yang pertama, kelemahan tadbir urus dan pengawasan. Airbus menggunakan ejabat antara untuk mengatur pembayaran sogokan, tetapi kelemahan dalam sistem pengawasan dalaman membolehkan perkara ini berlaku tanpa dikesan selama bertahun-tahun. Yang kedua, sikap tamak dan menjaga kepentingan peribadi. Dalam skandal rasuah Airbus ini, eksekutif syarikat dipercayai membayar sogokan kepada pihak berkepentingan seperti pegawai kerajaan atau pengurus syarikat penerbangan untuk memastikan mereka memenangi kontrak pesawat tersebut. Antara langkah penting dalam menangani isu ini adalah melalui penguatkuasaan undang-undang yang konsisten dan tegas. Setiap individu yang terlibat, tidak kira pangkat atau kedudukan, mestilah dikenakan tindakan yang sewajarnya. Bukan hanya syarikat yang membayar denda, tetapi individu yang bersalah juga perlu bertanggungjawab. Selain itu, syarikat juga perlu melakukan penambahbaikan terhadap sistem kawalan dalaman mereka. Audit dalaman perlu dijalankan secara berkala dan sistematik. Teknologi moden seperti jejak audit digital seharusnya dimanfaatkan untuk mengesan aliran kewangan yang lebih tepat dan telus. Dengan cara ini, kita bukan sahaja boleh mencegah penyelewengan wang, tetapi juga mengelakkan penyalahgunaan kuasa dalam organisasi. Sekiranya langkah-langkah ini dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, kita boleh memastikan bahawa skandal seperti Airbus tidak lagi berulang pada masa akan datang. Antara kesan-kesan skandal rasuah Airbus ini adalah yang pertama, syarikat tersebut dikenakan denda yang tinggi. Syarikat Airbus ini dikenakan denda sebanyak 3.6 bilion euro, iaitu bersama dengan RM17 bilion lebih. Mereka terpaksa membayar denda kepada negara-negara yang terlibat, antaranya seperti Perancis iaitu sebanyak 2.08 bilion euro, United Kingdom iaitu sebanyak 984 juta euro dan akhir sekali kepada Amerika Syarikat iaitu sebanyak 526 juta euro. Seterusnya, mereka juga mengakibatkan beberapa negara menangguhkan atau menilai semula pembelian pesawat baru kerana apabila kes rasuah ini telah pun terdedah kepada umum, ramai pembeli-pembeli di luar sana menjadi takut ataupun ragu-ragu untuk membeli pesawat akibat kes ini. Dan pada masa yang sama, harga saham mereka juga telah jatuh dan juga mereka telah menyebabkan kerugian bagi syarikat mereka sendiri. Dan akhir sekali, mereka juga telah merosakkan reputasi dan telah pun membuat pengukuhan semula. Akibat kes ini telah pun terdedah, ia telah memburukkan ataupun mencalakan nama baik syarikat Airbus itu sendiri. Dan mereka juga terpaksa membuat pembaharuan ataupun penstrukturan semula, iaitu di mana mereka telah membuat penggantian pegawai tinggi dan juga telah menutup SMO, iaitu Strategy and Marketing Organisation. Dan pada masa yang sama, mereka juga telah melantik panel bebas untuk mematuhi kepatuhan mereka dalam etika dalam melakukan pengurusan perkhidmatan Airbus ini. Saya akan menerangkan mengenai pengajaran skandal rasuah Airbus. Yang pertama, kepentingan menjaga integriti dan nama baik organisasi dalam perniagaan. Hal ini supaya tidak tercemar. Sekali tercemar dengan rasuah atau penipuan, nama baik syarikat akan rosak dan sukar dipulihkan. Tanpa integriti, organisasi mudah runtuh walaupun kelihatan berjaya pada luarnya. Yang kedua, semua organisasi perlu memupuk budaya integriti, memastikan pematuhan kod etika serta melaksanakan sistem pemantauan dan latihan anti rasuah bagi mencegah salah laku. Yang ketiga, sebarang urus niaga yang tidak telus dan melibatkan rasuah akhirnya dapat merugikan syarikat sendiri. Hal ini menyebabkan orang ramai dan pelanggan akan hilang keyakinan. Dan yang terakhir, kegagalan menegakkan integriti boleh mengundang kesan buruk seperti kerosakan reputasi dan kerugian kewangan yang besar. Bila integriti tidak dijaga, skandal mudah berlaku seperti rasuah, penipuan atau salah guna kuasa. Akhir sekali, saya akan simpulkan keseluruhan kes ini.
Skandal rasuah Airbus ini membuktikan bahawa rasuah boleh berlaku secara sistematik dalam organisasi besar apabila tiada ketulusan dan kawalan dalaman. Kes ini melibatkan sogokan ratusan juta euro di pelbagai negara termasuklah di Malaysia, dan ia menjejaskan reputasi Airbus serta menggugat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perniagaan global. Di Malaysia, siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009 iaitu Akta 694 khususnya Seksyen 17A dan Seksyen 16 berkaitan suapan dalam urusan perniagaan. Manakala di peringkat antarabangsa 3 akta digunakan, UK Bribery Act 2010, Foreign Corrupt Practice Act oleh Amerika Syarikat dan Sapin to Law dari Perancis. Sebagai tindakan balas, Airbus membayar denda besar dan memperkenalkan reformasi dalaman. Kes ini menjadi pengajaran penting tentang kepentingan integriti, ketelusan dan penguatkuasaan undang-undang yang tegas dalam membanteras rasuah. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.